Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya JKMKKJR secara prinsip bersetuju untuk melaksanakan mekanisme pendanaan bagi membolehkan pelaksanaan inisiatif dalam usaha mengurangkan kemalangan jalan raya. Menerusi mekanisme itu, Kementerian Keuangan akan menyalurkan 50% hasil kutipan saman Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik atau AWAS yang dikutip Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi melaksanakan langkah yang dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata antara inisiatif yang telah dipersetujui pada mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Putrajaya termasuk pemasangan segera lampu solar diode pemancar cahaya LED di beberapa lokasi hotspot lebuh raya yang dikenal pasti sering berlaku kemalangan maut akibat tiada pencahayaan. Supaya aspek-aspek yang tambahan yang perlu kita ambil ini ada satu punca kewangan. Kerana sebelum ini memang tidak ada peruntukan khas untuk kerja-kerja tambahan ataupun aspek-aspek tambahan seperti ini yang perlu kita ambil dari masa ke semasa. Tetapi dengan adanya keputusan pada hari ini yang kita akan maklumkan kepada Kabinet, kita harap kita ada satu sumber hasil yang lebih berterusan supaya dapat mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangkan kadar risiko kemalangan jalan raya. Beliau berkata 3 lokasi telah dikenal pasti di sepanjang jajaran Senawang hingga Air Keruh yang sering menjadi lokasi kemalangan untuk fasa pertama pemasangan lampu solar LED.